Tidak syak lagi sidang kemuncak GCC ASEAN China dan juga berkait dengan deklarasi Kuala Lumpur itu menunjukkan kebijakan Malaysia sebagai pengerusi yang menggunakan sepenuhnya portfolio pengerusi itu untuk kepentingan ASEAN, bukan kepentingan Malaysia sahaja. Pertama, kalau kita kira GCC ASEAN China itu asalnya China tak termasuk dalam sidang kemuncak GCC ASEAN. Ketika di Riyadh 2023 ketika mesyuarat pertama diadakan, China tak termasuk, tapi Malaysia memikirkan kita sebagai pengurusi 2025 perlu mengambil kira kedudukan China sebagai kuasa kedua terbesar ekonomi. Sebab itu juga pengurusi Malaysia memanggil China untuk bersama-sama dalam sidang kemuncak di Kuala Lumpur. Kerana hubungan ASEAN dengan China adalah akrab bukan sahaja dalam bentuk ekonomi tapi juga geopolitik. Jadi tidak menjadi masalah besar dalam memanggil China dalam hal ini. Umpamanya ASEAN, China, dia ada RCEP iaitu Regional Comprehensive Economic Partnership, dan juga CAFTA iaitu China ASEAN Free Trade Area. Jadi bukan menjadi satu isu yang besar untuk memanggil China dalam hal ini. Jadi ini menunjukkan, saya anggapkan sebagai a stroke of genius daripada pengurusi ASEAN, terutama sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat kepentingan China dalam kerangka kerjasama ASEAN dan GCC ini. Jadi ini dikatakan sebagai kita menggunakan sepenuhnya pengaruh kita sebagai pengurusi ASEAN. Kalau dikaitkan dengan deklarasi KL, memang deklarasi ini memang akan diadakan setiap kali selepas sidang kemuncak. Tapi yang menariknya dalam deklarasi KL ini, Malaysia sebagai pengurusi, bila saya sebut Malaysia sebagai pengurusi ASEAN ini, juga saya bermaksud Datuk Seri Anwar mahukan ASEAN itu lebih terlibat dalam isu-isu antarabangsa. Itu dalam konsep centrality, dan ini terkandung dalam deklarasi KL. Bagaimana untuk kita mencapainya adalah pertama kali adalah untuk menjadikan ASEAN itu relevan. Itu perlu konsep centrality, terlibat dalam isu-isu antarabangsa seperti Gaza umpamanya, dan dikaitkan pula dengan GCC ASEAN itu, dan dikatakan amat cucuk sekali dikatakan ASEAN terlibat secara lebih komprehensif dalam apa yang berlaku di Gaza. Dan juga dalam deklarasi KL ini, Datuk Seri Anwar mahukan ASEAN lebih bersikap neutrality kerana masalah Laut Cina Selatan umpamanya tak selesai. Nak muktamadkan Code of Conduct Laut Cina Selatan tu kerana ASEAN berbelah kepada tiga bahagian, sokong Amerika, sokong China dan neutrality itu. Jadi ini yang dikatakan kalau kita nak gabungkan signifikan deklarasi KL itu memang signifikan kerana ianya akan menjadikan, kalau diikuti, akan menjadikan ASEAN itu lebih dihormati, lebih disegani sebagai organisasi yang bukan hanya bercakap tapi terlibat dalam menyelesaikan masalah global itu sendiri.